Nan ada laku nan pusako kato. Adek laku. Pusako kato. Ya. Nah, kalau nan ada laku ku nama kok. Dua bentuknya. Laku dalam bahasa awak, bahasa Minang tu laku dalam bentuk galeh, barang jualan. Ya. Laku dalam bentuk fi'ili, perangai. Ya. Maka bahasa bok lah kato dahulu, kato batapati tadi, kato kudian, kato bacari. Nan laku ko nanti bagi dua tadi, kalau bentuk galeh sipeknya tak boleh terjual. Kalau sipeknya tak boleh terjual, berarti lama dia awak ketujuh jurang. Ada sebab. Ya, jangan kalau lama dia awak surang. Keluar awak dari pituah. Ya. Jadi lama dia awak ketujuh jurang. Apa kasihnya? Fisiknya apa? Nah, lama dia awak ketujuh jurang. Ketika orang catering membuat rendang 1.500 sai, nyo bayangan ketika mengacau sandua tu bara untungnya. Ya. Makanya kadang-kadang sabarnya lama, kadang-kadang tidak. Walaupun hanya aja nak buat. Ya. Tapi ketika nyo mengacau sambal tu, romba jeje selironya, taraso lama dia nyo baru mengacau nyo baru, ya pasti lama dia orang. Dek kerana lah lama dia nyo. Pasti ketujuh dia orang lain. Jadi dalam bentuk perangai fi'ili tadi, janganlah membuat bantuan nang lama dia awak. Ketujuh dia orang lain hendaknya. Kalau lah lama dia awak, ketujuh dia orang lain. Lama melepihan kecek, jangan tersinggung orang. Ya. Tentu nak ketujuh dia orang lain kalau tersinggung orang. Mencari karuah jadi. Itulah basobo nan kato pusako tadi.